Sekarang saya nak buat bihun soto. Ramai weh orang suka bihun soto ni. Soto punya bahan, kita bagi bergedil soto, ayam carik. Weh, siapa yang makan soto kat food court korang tahulah. Kita punya ayam memang tak kedekut. Okey, so kita bubuh sikit toge. Nak kacang ke, tak nak daun sup ke apa, bagi tahu. Okey. Ini adalah kondimen dia. Bagi limau separuh lah. Kalau korang jenis suka makan masam, korang nak limau sebiji pun boleh. Bagi tahu je, rimak je. Okey. Lupa, ini adalah dia punya bahan tambahan dia, iaitu suun. Hari tu ada orang cakap kat saya, suun macam sikit lah. Ya, sebab nanti dia kembang. So kalau jenis suka makan banyak, lemak nak ekstra. Okey. Pakai induction cooker dah. Kalau masih tak panas juga, saya pun tak tahu nak cakap apa, okey? Benda yang wajib sangat ada, sambal kicap. Tolonglah, kalau kita bagi sambal kicap tu, tolonglah makan. Korang tak pakai sambal kicap, dia macam tak lengkap, korang tahu tak? Dia punya rasa dia tak kek, sebab korang tak letak sambal kicap. Tu macam ni cara makan dia korang. Korang gaul dulu. Kalau jenis tak makan masam-masam, tak payah perah. Saya memang minat masam. Look at that. Ya Allah, nampak sedap ni. Kek tu. Sebab rasa masam-masam, pedas-pedas manis-manis. Sekali lah. Sedap gila. Lupa-lupa. Sepatutnya korang kena pecahkan bergedil ni. Dia sebenarnya kalau kita makan campur dengan bergedil lagi rancak. Okay. Tak masuk mulut pula. Weh, I cakap you, kalau korang makan gaul sekali dengan bergedil ni, dia lagi lengkap lah rasa dia. Sedap lah. Siapa lagi yang suka bihun selain pada suka nasi impit? Boleh komen.